Sekali dah ni. Tak boleh ni orang. Aku rasa memang abad dia orang ni. Zat, tengok ni. Topak diamond 1000 nak spin je bagi. Bukan power pun. Cakap baik sikit Cepat. Wih, baik. Seorang lagi. Sekejap. Belum lagi, give back. Bosan lah cuti. Nak buat apa Wish, Quran lah. Dah lama aku tak baca. Nak ke tak? Ke aku nak study? Nokia apa pula? Member je MML. Let's go. Nice. Boleh. Wah. Merah Solang ni. Aduh, mari sini. Nah. Bebek batu. Pendang. Tahu. Okey. Mantap. Let's go. Power memang bagus. Power. Ingat memang kau ni. Boleh lah. Betul memang bagus. Tadi aku dah menang dah main game. Dapat MVP pula tu. Tapi aku still rasa kosong. Aku ni buat sesuatu ni. Buat research lah kenapa aku rasa kosong. Selepas kalah dalam siri Perang Salib pada tahun 1250-an, Raja Perancis, Queen Louis IX telah ditawan oleh umat Islam di Mansura, Mesir. Semasa dalam tahanan, beliau memerhatikan umat Islam dan menulis satu memo penting. Beliau menegaskan umat Islam tidak mungkin dikalahkan dengan pedang dan senjata. Jika mahu menghancurkan mereka, seranglah pemikiran mereka, ubah budaya mereka dan hancurkan mereka dari dalam. Serangan dalaman, tapi serangan luaran pun dia orang tak percaya nak buat kat kita. Macam mana kan serangan dalaman yang dia orang buat kat kita sekarang? Aku rasa macam aku pernah baca dalam phone hari tu. Sekejap aku search sekejap. Mereka tidak datang membawa meriam atau kereta kebal untuk membunuh jiwa-jiwa kita. Tetapi peperangan hari ini jauh lebih halus, dan tanpa kita sedar, kita berada di dalamnya. Antaranya ialah 4S: Song, Sex, Scream, Smoke. Ini merupakan tatapan harian kita berjam-jam, dan inilah perang tanpa senjata. Ghazul Fikr. Jadinya selama ni aku sudah terkena dengan serangan pemikiran. Ingatkah kita bagaimana iblis mengeluarkan Nabi Adam dari syurga? Iblis tidak menggunakan senjata atau kekerasan. Iblis hanya menggunakan jarum psikologi dan bisikan halus. Begitulah musuh Islam hari ini, memisahkan kita daripada agama. Mereka rosakkan akhlak kita dengan hiburan dan cairkan identiti kita atas nama kemodenan.
Mantap, mantap. Go. Seorang lagi. Tak tahu lah, sebab aku yang itu dia dah tak main dah sekarang. Ya je. Kita tahu aku ada member. Baik, jom. Kita teruskan. Yes. Uish. Aku MVP. Mantap lah. Memang kau lah. Jangan bagi. Memang hati mah. Bagi.